Kalau anda betul-betul orang kaya dekat Malaysia ni, kena tengok video saya ni. Sebab saya bukan nak jual kereta Ferrari belakang saya ni. Tak. Saya nak jual kondo di atas bilik pameran kereta Ferrari ni di sebelah KLCC. Belakang saya ni adalah Four Season Resident dan juga Four Season Hotel. Ada satu kondo nak dijual dekat atas ni berharga 9 juta. Okey, jom kita tengok macam mana kondo 9 juta ni eksklusifnya. Jom. Tada! Belakang saya ni adalah lobby hotel Four Season. Antara 5-star hotel paling eksklusif dekat dunia ni tau. So dalam hotel ni juga dia ada resident macam saya cerita tadi. So siapa yang tinggal kat sini memang eksklusif gila. Sebab apa? Macam duduk kat hotel ada banyak gila layanan best semua kan. Lepas tu dia punya eksklusif luxury tu memang best. Lagi satu, lokasi dia yang penting. Lokasi dia kat mana? Nak tunjuk. Sebelah je KLCC. So KLCC ni macam semua tahu satu dunia kenal satu KLCC, Petronas Twin Tower. So memang nama Four Season dah gempak. Sebelah KLCC pula lagi eksklusif dan lagi best. Okay, cuba pusing ke sini sekejap kameraman nak tunjuk. Okay, unit yang saya nak jual tu menghadap ke sini. Menghadap ke KLCC Park. Memang takkan ada blocking sampai bila-bila. Kecuali kalau ada orang ambil KLCC Park ni. Tapi takkan ada development dekat KLCC Park. So bayangkan view dia KLCC Park dan KLCC. Wish, kalau malam New Year, malam Merdeka, memang best tengok bunga api dekat sini. So, apa tunggu lagi? Kita tengok lagi dekat dalam dia macam mana. Jom. Sebelum mulakan hari anda, pagi-pagi tu, boleh jogging dulu dekat KLCC Park ni. Sini memang best jogging. Kita berada di park yang dalam bandar yang memang cantik. So, lepas habis jogging, boleh sarapan dekat KLCC. Memang best. Lepas tu, bosan-bosan lagi, boleh shopping dalam KLCC. Shopping apa yang menarik semua, boleh makan, memang best, senang kat situ. Dan dekat sini juga, pada waktu malam lah, kononnya kan malam, boleh solat berjemaah di Masjid Asyakirin. Sebelah tu saja, jalan kaki saja dekat KLCC ni. Okay, so memang luxury betul, eksklusif betul kalau dapat kondo yang dekat Four Season ni. Apa tunggu lagi? Jom kita tengok dalam rumah dia macam mana. Paling eksklusif, paling mewah, paling luxury. Ini saya nak tunjuk satu kondo paling mewah, paling luxury di KL. Nampak KLCC tu? Dekat gila, memang jalan kaki. Saya berada di Four Season Resident KLCC. Memang eksklusif sebab unit yang saya nak tunjuk ni dah lah sebelah KLCC. Tengok view dia. View dia memang view 1 KL padu. Kita akan nampak PNB 118, kita akan nampak TRX kat sana. Menara KL je tak nampak. Yang paling penting, unit yang saya nak tunjuk ni kan, dekat sini takkan ada blocking sebab kita tunjuk bawah sana. Bawah sana adalah KLCC Park. Memang takkan dicuci, takkan di-clearkan ini untuk buat apa-apa development lah. Memang private KLCC Park ni adalah private untuk orang yang resident dekat sini dengan KLCC. Private orang luar boleh guna kan? Orang luar boleh guna tapi dia punya best tu memang lawa lah, dia punya tempat jogging apa semua. Okay. So, kita dah tunjuk dekat luar. Sekarang, ini balcony dia. Balcony ni boleh tutup. Okay, berat gila ni. Boleh tutup, lepas tu dia soundproof. Okay, berat ni. Boleh tutup, so kalau tutup ni tak panas lah. Okay, so tanpa buang masa, jom saya bawa anda tengok rumah kondo luxury mewah super eksklusif di Four Season Resident. Jom. Tada! So inilah dia. Ini ruang tamu. Ruang tamu memang best, luas. Lepas tu dia punya tingkap memang banyak glass, cahaya masuk banyak. Saya mengaku memang kalau kita tengok interior dia memang agak biasa. Ini memang siapa-siapa beli pun memang dia akan buat balik ikut cita rasa sendiri. Tapi anda kena tengok layout dia dulu. Okay, jom ikut saya. Sini ruang dining. Sini ruang kitchen. So dia ada dry kitchen dekat sini. Dah siap semua. Ada island. Okay, kita tengok dekat ruang wet kitchen. Dekat sebelah sini adalah wet kitchen.
So ini wet kitchen. So wet kitchen just nice. Sana ada bilik maid, nanti saya akan tunjuk. Boleh datang tengok wet kitchen. So sini kita akan tunjuk sekejap lagi bilik pembantu rumah. Okay, kita nak tunjuk part yang paling best lagi dalam rumah ni. Bilik master. Jom. Okay, dekat sini ada satu bilik. Sini ada bilik air. Tapi sebelum saya tunjuk ni, saya tunjuk yang best dulu. Ni bilik master, ada pintu. Okay, jom. So, masuk bilik master, kita akan jumpa dulu dia punya kabinet, almari, baju. Kita pergi ke ruang tidur dia. Luas Nampak? Apa yang best bilik master ni? Macam biasa. Nampak tu? Duduk sini senyap nak tunjuk sikit kat sisi ni. Bestnya shoot video kat sini. Nampak belakang saya ni. Mana nak dapat rumah yang betul-betul belakang kita ni kat sisi dekat sangat kan? Kalau saya buka tingkap ni siap boleh sentuh bangunan kat sisi tu. Okey, apa yang best lagi? Ini memang view dia. Tengok view dia memang lawa. Kalau malam New Year dengan Merdeka, dia orang main bunga api dekat sini. Betul-betul depan kondo kita ni. Memang lawa lah. Kan, sambil duduk kat sini. Sambil duduk dengan girlfriend anda dekat sini. Peluk girlfriend kat sebelah, tengok bunga api kat situ. Memang cun lah. Sedap je berangan kan. Girlfriend juga, girlfriend Mak Saleh. Lama padu lah. Okay, kita pergi ke bilik air. Bilik air dia memang super luxury macam hotel lah. Macam ni pun saya dah rasa sangat impress macam hotel. Dengan sinki, dengan dia punya sinki dua dengan cermin besar. Kan. Lepas tu bilik air dekat sini. Alamak. Dia berhantu lah. Dia tutup, dia buka sendiri tu. Okay, canggihnya ni, dia ada sensor button ni. Kalau nak buka, nak tutup, nak flush ke. Memang canggih lah. Bilik air, tandas jamban dia pun canggih. Kalau saya duduk sini, tak boleh. So, kita nak tutup sini. Stop. Tak reti dah nak main. Macam mana ni lah. Wih, kejut. Tutup. Main-main pula kat sini kan. Okey, apa yang best lagi? Kalau rasa nak healing time. Inilah healing time paling best. Kita duduk sini dalam bathtub yang besar ni sambil view KL. Tenang je rasa. Tengok suasana malam. Kalau malam ni lagi lawa kan. Duduk 2 jam, 3 jam dalam ni pun tak ada hal. Okey. So, kita dah habis dekat sini. Gempak kan? Memang gempak. Okay, kita nak tengok bilik kedua. Sebelum masuk ke bilik kedua, kita akan jumpa bilik air dekat sini. Ini macam powder room. Powder room ni dia untuk tandas dengan sinki. Dia tak boleh mandi lah. Tengok bilik dia pun memang super luxury. Memang macam hotel. Kita kan berada di hotel Four Seasons. Tapi bukan hotel, ini adalah rumah kita. Okay, ini masuk bilik kedua. Bilik kedua, setiap bilik dia ada bilik air dia sendiri. Ini bilik air. Ada shower screen, water heater semua memang satu bilik. Dia dah built in semua dekat dalam. Lagi satu, dia punya shower. Saya memang suka kalau shower kat hotel tu, tengok atas tu. Kalau dia buka ni macam air terjun tu, daripada bukit jatuh. Sedap gila lah mandi. Okay, jom kita tengok ruang tidur. So, ruang sini, bilik kedua ni memang sama, menghadap ke KLCC juga. Menghadap ke KL semua. Cuma saya mengaku memang bilik kedua ni dia agak kecil sikit lah. Nak compare dengan bilik biasa kan. So, ni ruang katil. And then, ini ruang almari baju. So, dia ada almari baju siap dah kat sini. Benda ni nak buat pun mahal ni tau. Saya tengok almari baju dia bukan biasa-biasa ni. Nak buka ni pun berat. Lepas tu satu rumah termasuk dengan bilik dia ada centralized aircon. Dia bukannya nampak aircon terjolor keluar tu. So memang macam hotel, semua pakai aircon centralized kat dalam. Okey, kita tengok lagi bilik yang lain dekat belakang dapur sana. Okey,
Okey, kita tengok bilik yang ketiga. Jom. Bilik ketiga ni dia ke belakang sikit. So ini bilik ketiga. Okey, so masuk. Macam biasa kat sini pun dia ada bilik air. Bilik air dia memang samalah macam bilik kedua tadi. Dia ada shower dia macam air terjun tu, sinki, dia punya tile marble semua sampai atas. Memang cantik. Dan ni ruang tidur. Sedap tidur. Tapi bilik ni dia tak ada view ke KL lah. Dia ada sikit lah view kat celah ni. Kita nampak view KLCC Park dekat sana. Okay. Dan ni dia punya wardrobe baju. Dia macam hotel lah. Dia compact sikit kan. Tapi super luxury. Luxury memang luxury lah. Kelebihan lagi rumah ni, dia ada pintu ke belakang. Boleh tengok dia pergi ke mana. Ni macam pintu belakang rumah. So dia pergi ke ruang belakang, ruang tersorot. So ini pintu belakang rumah lain. Ni rumah lain pintu belakang. So ini pintu escape lah kalau ada emergency. Satu lagi best pasal kondo ni, dia ada private lift. So lift ni memang pergi ke rumah kita sahaja dan kita hanya boleh pergi ke level kita sahaja. Keluar kita punya ruang sendiri, dia tak ada rumah lain. Ini pintu pergi ke sampah, bilik sampah, dan sini kita punya almari baju. So jom kita masuk ke rumah kita. So terus masuk ke rumah kita dan tara. So sedikit highlight untuk kondo ni. So harga nak jual hanyalah 9 juta. Kondo ni adalah freehold, international lot. Saiz 2433 kaki persegi. Dia ada 3 tambah 1 bilik dan 5 bilik air. Dia ada 2 parking, 1 mechanical parking, 1 parking biasa. Semua covered dan maintenance fee lebih kurang RM4,300 sebulan termasuk sinking fund. So specialnya kondo ni disebabkan dia adalah bersama dengan hotel. So untuk resident facility dia tidak bercampur dengan hotel punya tetamu. So resident dia ada private facility dia sendiri di level certain level dengan level rooftop. So kalau siapa minat, saya tak boleh tunjuk video untuk facility disebabkan oleh peraturan dekat management di sini tidak boleh shoot video untuk agent, shoot video di facility. So memang privacy betul-betul untuk Four Seasons resident sahaja. So, kalau siapa minat dengan rumah ni, hubungi saya untuk saya bawa anda tengok rumah ini dengan mata anda sendiri. Okey, so jumpa lagi di masa seterusnya. Bye.